Kau makan belum? Jangan nangis, mari kita makan ya. Kalau hampa tengok filem P. Ramlee Bujang Lapuk, masa tu P. Ramlee masuk dengan budak tu di meja makan. Lepas tu budak tu kakak dia mai. Kakak dia mai tu P. Ramlee order. Okey. Biftek satu. Bistik ini sedap kakak. Yang tu lah bistik. Bistik yang macam ni lah. Kuah dia kuah merah. Bukan kuah hitam. Ni yang kakak budak ni makan. Bila dia makan, lepas tu saya adik-adik dia pakai masuk ramai. Ramai pakai masuk, dia panggil. P. Ramlee terkejut. Tengok-tengok tu dia punya ramai yang naik atas meja, menari, melompat semua dah. P. Ramlee dah terkejut dah. Mampus nak bayar macam mana kan. Kakak dia suruh mereka duduk semua. P. Ramlee dia fikir, alamak, aku dah lah tak ada duit. Dalam hati dia lah, aku dah terkena ni. Lah orang panggil scammer. Ni scammer zaman dulu. Lepas tu kakak dia mangkit dengan adik-adik dia semua pakat mangkit. Bila dah habis makan, mereka semua pakat ucap terima kasih. Kakak dia suruh ucap terima kasih kat P. Ramlee. P. Ramlee nak buat apa, mau tak mau, dia tunduk kepala, dia angguk-angguk lagu tu lah. Lepas tu pelayan kedai mai suruh dia bayar, tunjuk bil. P. Ramlee cikuk kepala, duk fikir, alamak, nak kena bayar pula benda dah macam-macam. Tu dia kena bayar tunai. Dia mana bawa tunai, zaman ni bukan ada QR code. Satu lagi pula punya cerita, P. Ramlee mai di kedai ni, dia jumpa perempuan tu tadi balik. Perempuan yang sama tadi, yang orang kata perkena dia tadi. Jadi masa tu P. Ramlee makan dengan perempuan tu lah. Masa tengah makan, tiba-tiba ada seorang lelaki masuk pakai kot hitam tu dia. Terus perempuan tu lari pergi jumpa. Dia pakai tangan, dia pada kenal lah. Jadi perempuan tu terus tinggal P. Ramlee. P. Ramlee duk perhati tengok. Dia main dekat P. Ramlee, dia angkat pinggan, dia angkat ayak apa semua. Dia pergi kat lelaki-lelaki tadi ni. Dia pergi duduk sana lah. Jadi P. Ramlee tepuk kepala lah, nak kata apa, aku dah kena dah. Kena tipu lagi. P. Ramlee bangkit-bangkit, dia fikir, masa ni aku nak kena ikut ni. Aku nak kena ikut perempuan ni pergi mana. Dia lalu lah kot tepi-tepi lorong, tepi rumah. Perempuan tu berjalan, P. Ramlee duduk ada kot belakang. P. Ramlee ikut dari belakang perempuan ni, tak perasan tang mana perempuan ni pergi. Rupanya perempuan ni dia balik rumah. Dia jumpa mak dia, dia bagi duit kat mak dia. Tapi mak dia tak mau terima duit tu. Nak mak? Mak tak mau. Kenapa mak? Sudahlah Prani, kau janganlah menipu lagi. Mak, dalam dunia ni, kalau kita baik hati, kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita mak. Inilah sandiwara dunia. Sebenarnya yang kita cerita lebih kurang apa tentang cerita P. Ramlee ni, filem Bujang Lapuk ni, sebenarnya chicken chop yang saya makan ni, yang ni lah ada kena-mengena dengan cerita ni. Maksud dia bukan kena-mengena macam mana. Chicken chop ni jugalah yang mereka makan. Yang masa dalam filem ni, chicken chop yang kata kuah merah ni, sama macam lah ni, kuah merah juga. Tu dia nak bak bagi. Cuma beza dia dalam yang nu dalam filem daging. Tapi yang ni ayam. Oriental chicken chop Bujang Lapuk. Ya, kalau hampa nak rasa, hampa nak makan, hampa kena mai di Kopitiam 7 pagi Seberang Jaya. Makan Oriental chicken chop kuah merah, bukan kuah hitam. Serupa macam gambar P. Ramlee Bujang Lapuk. Cik Roki nak makan apa-apa? Tak apalah makan. Mana boleh, mesti makan. Okey, biftek satu. Bistik ini sedap kakak.